Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat satu minuman untuk menguruskan badan dan juga membuang angin. Jom kita buat. Sediakan satu cawan air swam. Sediakan pula timun. Timun Jepun kita gunakan. Kita masukkan sedikit timun ke dalam air swam kita ini. Kita masukkan satu slice lemon ke dalam ramuan kita. Dan seterusnya kita masukkan halia yang dihiris nipis ke dalam ramuan-ramuan ini. Dan yang terakhir sekali kita masukkan madu ke dalam ramuan kita ini agar rasa manis sedikit dan untuk menguatkan badan kita, iaitu air, timun dan juga untuk membuang angin di dalam badan kita. Cubalah kena minum hari-hari setiap pagi. Pasti mujarab. Kita jumpa lagi esok untuk menaikkan aura seri wajah. Kita gunakan bunga rus. Jangan lupa esok kita akan naikkan video untuk menguatkan aura kita dan memberikan aura wajah. Jumpa esok di Petua Orang Dulu-Dulu bersama dengan Cik Salma. Assalamualaikum.